Okay, sekarang ni kita berada dekat Pirate Bayard. Dia nak fly off sekejap lagi pukul 7. Sekarang ni kan subuh lambat, jadi dia gelap lagi. Kita ada peserta dia banyak ni lah. For those for you, see you to the Bayard Ultra this year is a World Championship team. Right. We will have in October. So we are looking the best 50 runners today to represent Malaysia. Okay, thank you. Okay, the event will be on I think 17 October. It's simultaneously held in about 60 over countries. So the flag off in Malaysia will be 8 p.m. on the 17th of October. So we're looking for the 15 best performers from Malaysia. How many loops they need to do today? Probably it's hard to tell because things can change. Next month you can join another race overseas and still qualify. But I expect if you do more than 24 hours, you'll make the team. If you do 20 hours, it's like a 50-50 chance. So And this is for Malaysians and residents here. So if you are permanent resident, not permanent resident, I mean if you have employment here, you'll be eligible also. Alright. Show your internet bill for Yeah. Thank you. Alright. Alright. Okay. Now we Just keep going, don't stop. Don't go out too fast, don't go out too hard. If you see anybody sprinting off, don't follow them. It's probably going. Yeah, don't follow them. Give it your time, eat every loop, drink every loop. If you've got a crew, use them. Get cool. That's about it. thank you, Kali. Thank you so much. Okay, I think we can Duduk tak nampak pun. Apa plan? Apa plan? Minimum kena 10. Plan saya pukul 3 dah kena balik. Belum apa dah ni. Tak, aku bagi tahu. Bini cair. Disclaimer. Aku memang kena balik sebelum pukul 3. Sebab family aku nak datang tengok baby baru aku. Jadi bukan aku DNF, bukan aku tak larat, tapi aku memang kena balik sebelum pukul 3. Balik. Okay, can I invite everyone to be inside the participant? So, less than 1 minute. Where is it? Okay, please get ready. You have 15 seconds. Another 40 seconds. Right. So everyone, you can on your video or your live, your headlamp. Okay, the cameraman is ready. Your video, your camera. Please don't forget to record. Alright. Another 20 seconds. Alright. Ayah, tiga aku kuat. I can hear your heart. Alright, in 5, 4, 3, 2, and 1. All the best. Ready, bang! Balik goyang itu, Ali mana goyang? Ali. Event Malatra ni dia ada dua kategori. Yang belah sini adalah Bayard Ultra, Pirate Bayard. So Pirate Bayard dia akan lalu ke arah sini lah. So yang untuk Bayard ni dia akan lari last man standing. So semua akan lari daripada awal sama-sama. Kemudian siapa yang last man standing dia akan menang. So dia punya loop tu kena settlekan dalam masa sejam. Sejam dia orang akan datang balik. So kat sini kemudian
cukup sejam dia akan fly off untuk second loop. So dia akan berjalan selagi mana ada orang mampu berlari. So siapa yang last untuk completekan last loop tu seorang diri, dia lah pemenang. Jadi ada macam wrestling, Royal Rumble. Ni Pirate Backyard, konsep dia macam tu juga, last man standing. Seterusnya kita ada juga Malatra Endurance. Tu jarak 200 km, 160, lepas tu ada 100 km, ada 50 km, 25 dan juga 5 kot. Tu pun saya tak ingat, banyak sangat kategori dia. So dia akan start daripada sini belakang ni. So diorang akan lalu laluan yang berbeza lah. Diorang punya lebih kurang 5 km lah ke arah sini. So dia akan pusing. Dia akan masuk sini, dah lah dia pusing sana dan masuk sampai ke sini semula. Untuk completekan satu loop. Dan tu ikut jarak diorang. Kena completekan jarak yang diorang sertai lah. 5 km, 5, 10, 10, 25, 25, 50, 100, 160 dan juga 200. So kita masih menantikan first run daripada Pirate Backyard. Oh, nampaknya dah ada. Kita tengok dekat sini. Okey, 2 orang. Kita ada 2 orang. Ini. Itu dia. Pelari 2 berdua. Yang lain belum lagi. Hai, terbaik. Sini, kiri. So yang macam ni, dia bertuah lah sebab dia habis awal dan dia boleh rehat lama sikit. Cuma benda ni planning lah. Kalau anda macam anda tekan daripada pace yang biasa anda, jadi anda penat lah. Kalau anda macam boleh rehat lama sedikit dekat sini. So kita masih menantikan yang lain lah. Banyak lagi. Alright. Come on, Rizky, come on. Okay, well done on your first loop. Well done, Rizky. Okay, that gets it slow. I told you. Okay, dah 48 minit. Naim tak sampai lagi. So, jadi agak berbeza. Kalau nak tanya, Tak tengok dia set benchmark untuk first loop ni berapa minit. Sebab benda ni penentu dia nanti. It's not about speed. Alright, Isabel and Lynn, congratulations on your first loop. Come on. Welcome back, runner. Welcome back. Congratulations on your first loop. You are officially Muka bosan dah. Muka bosan dah. Awal lagi. Muka bosan dah. Macam mana first loop? Kalau macam ni memang minimum kena 10 lap full lap betul. Susah. Naim mana Naim? Naik belakang tak tahu kat mana. Tak jumpa. So, Perth ni kalau tengok per serving satu scoop dia punya nutrition dia. Okay, per scoop kita ada 240 cup dia 60 gram. This huge amount of cup. Welcome back, runner. Okay, officially one loop. Kali you can go now. Kali you want. You have completed your loop. 53 minit. Baru ramai. Welcome back everyone. Congratulations for completing your first loop. Macam mana? Best tak? Best lah. Aku potong David tau. David kat belakang. Cik, mana? Cepat. Wow, banyak langsi ya. Alright, come on guys. Lagi 20 loop. Okay, balik. Persilakan peserta-peserta Malatra Ultra 200 km berada di hadapan Ais sekarang. Okay, David, previous champion. Come on, David. Itu David. Ya, completed.
Less than 4 minutes, less than 4 minutes. Alright, less than 4 minutes. Less than 4 minutes for backyard ultra. Tahun ni dia agak mencabar sikit. Aku beritahu awal lah kan, walaupun aku ambil pukul 3. Sebab dia start pukul 7. Tahun lepas dia start pukul 1 pagi, betul tak? Tak ingat. Walaupun dia kata start pagi. So tahun ni most probably akan lagi panas. Tapi aku disclaimer awal, aku pukul 3 memang kena balik. Semenjak jadi baby ni pukul 3 dah cut off time. Aku buat cut off time sendiri. Okay. Ni. Thank you bro. Ultra Gula 60 gram of carbs. Ni. Ni pencil aku. Pencil. Wey, yes, 20 loop. Okey. Tadi kata balik pukul 10. Dalam masa nak pukul. Dah kantor kan. Okey, thank you Wendy, teman dengan aku. Alright. Sama letak 85 minit flat off. 85 minit flat off. Okay, second loop pula. Second loop. Okay. Woohoo. Alright. So, backyard 1 more minute. Backyard ultra 1 more minute. Lima saat lagi. Okay. 30 saat. Okay. I think not everyone is here. We have one participant. Is everyone here? Wait. I was informed. Ada seorang lagi. Siapa nama? Nombor bib. 17. Bib number 17. Is it here? Bib number 17. New loop. Alright, come on. Alright, itu dia. Loop yang kedua. Backyard Ultra 2026. Right. Okay, sekarang kita beralih 200 km ni event. Okay. Ini pemberani 200 km. Dia akan start pukul 8.5 minit sebab dia orang nak bagi laluan dekat backyard tadi. So, inilah muka-muka pemberani 200 km. Target berapa? Target. Ya Allah, target habis je. Okay, so group photo please. Thank you. Can I have a 200 km? Target berapa target? Target sub 20. Kau berapa? Sub 20. Saya asal habis. Yeah. Sama lah asal habis juga. Tak. Okay. Sub Target 25. Sub 25. 25 ke apa dia lah. Kita try. Saya try cucuk dia. All the best. Semua cem-cem ni. Semua cem-cem ni. Alright. Semua cem-cem. So. Okay. Bang, saya ambil gambar. Group photo. Semua cem. Jom. Group photo. Mira, tolong Mira. All the best. Kita tengok lagi 48 jam apa terjadi. Right. Alright, ni rare breed, 200 kilometers. I don't know, man, what they are thinking. Okay, this course marker. This is the marker, the same like pirate. Loop, 40 loops. You only need to do 40 loops, 5 kilometer loops. Okay. Four, three, two, and 1. All the best, 200 kilometers participant. Oh my God. Itu dia teman-teman. Pejuang-pejuang 200 kilometer anda. Jangan tanya saya apa yang mereka fikirkan. Mereka je yang tahu. 200 kilometer sehingga hari Isnin. So Untuk Ultra Gula kita ada buka booth untuk bagi runner minum kita punya carbs drinks. So kat sini kita dah letak informasi dia.
Dan ada kru dekat sini. Petak. Siapa yang budak ni? Aku lupa nama dia. Acap. Astragula gonna be the best cup drinks ever. See, wait and see. On. Jauh beza. Pak Saleh tadi tu gila lah. Ni diorang 33 minit. Pak Saleh tadi 29 minit. Laju. Tam. Look, 39 more to go. Ryan. Mosana. Slow. Danny McCamley. Second, yes. Family, all the way from UK, completing his second loop. 47 minutes Second. for 10 kilometers. Right? 47 minutes for 10 kilometers. Wow. It's okay. He still have a lot of loop to go. 38 loops to go. 38 loops to go. Okay, itu kita sama-sama let us welcome our Tanya backyard. Alright. Baiklah. Baik. Hey, come on. Come on, steady. Steady. Jangan lupa minum ice cups tu. Alright, Tanya second loop completed. Kat dalam tu Ada welding nampak. Baru second loop. kita welding dia bang, kita welding dia. Second loop, okay? Tak, dia mula-mula masa first loop nampak macam banyak lagi masa. Bila second loop sudah 9 minit je. Itu dah aku tengok dia masuk. Aku dah test. Aku masih aku dah test tu. Apa boleh? Naik layar tu. Jangan push too hard lah. Join. Di mana sekarang Ali? Ali kat mana? Sebelah lain. Tak payah dekat-dekat. Ali kat mana sekarang ni? Kat lain. Dia buat apa? Welcome back. Well done, together with you. Congratulations. Even though the experience is heavy, but the community is there. Well done, good job. Kali ketiga tukar topi. Good job, Tony. Good job. On. Well done. Alright, well done. Yeah. On, yes. Well done. Wah, kuat lagi. Kuat lagi. Itu tu kita tahu sponsor. Sebab dia dah 39. Oh, it's getting fun. Itu rumahnya celebration. 6 more minutes.
Ini event yang paling tenang. Kita tayar kat Singapura. Relax. Main pace 8, 7.5. Oh, dah tahu finish. Sambung lagi 1 jam. Good plan. Erin, good job. Alright. Masih menggunakan tahta. Ada, boleh dah. Oh, okay. Nanti kejap kita wait kejap. Ada kamera tak? Kamera. Okay. Kita ucapkan yang pertama. Sebenarnya Erin tak pegang tahta, bukan pertama. So ada yang pertama yang terlebih dahulu. Tu DNF. Apa-apa pun, tangan kita cakap suara Fazlan. The only race yang DNF dapat piala. See? The only race yang DNF dapat piala. Bang, tak apa bang. Nanti masuk social media boleh edit. Dan seterusnya, our founder Matt JS. Mana dapat DNF diraih kan? Tanya dekat Backyard Ultra. Wow. Erin banyak piala dah kat rumah dia. Okay, tadi thank you. Backyard tak pernah miss. Regardless lah dia punya result, but he always show up. Thank you Erin, congratulations Erin and Fadlan tadi. Hopefully next year datang. Panas tu. Boleh tahan tak? Tapi okey lagi lah daripada kat atas mata. Betul, bergaram tu. Bergaram tu. So many supporter, weh. You better run faster. Masih mencari Naim. Mana Naim? Sekarang ni tinggal 10 minit. Loop ke-4 dah ni. So basically diorang kena lari lebih kurang 6.7 km. So kena settlekan dalam masa sejam. Kalau habis awal boleh rehat lama sikit. Kalau habis ngam-ngam seminit, then rehat seminit. Sebab dia akan lepaskan sama-sama. So let's go. Doing good. Let's go. Okay, Naim nampaknya strong di situ. Oh. Jom masuk TV bang, masuk TV bang. Kita film dulu bang. Jadi. Masih okey? Ni last year punya champion kali. So macam ni 53 minit. Diorang ada 7 minit untuk start second round. Round yang seterusnya lah. Sekarang dah round keempat. Lepas ni round kelima. So diorang boleh refill makanan, boleh minum. Nak rehat sekejap boleh rehat. Nak pergi toilet boleh rehat. 15 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Ali loceng. 4, 3, 2, Ali loceng goyang. and 1.
5 loop, 5 loop. Yes. Look number 5, guys. All the best. Good luck. Remember, stay safe, stay tuned. Stay tuned. Well done, well done, well done. Well done. All the champions. To all the champions. Oh, Naeem still standing. Strong, Naeem. Come on. Come on, Naeem. Wow, all right. Lima. Diorang dah loop kelima 11.53 11.53 loop kelima. Masih ramai yang standing lagi. Saya pula yang panah. Jadi David. Ya, bermangki dah dia. Hey bang. Naim daripada jauh boleh nampak Naim. Cepat 6 minit, 6 minit. Bloody hot, man. It's a bloody hot. I'm from London. I need a bottle of water. Panas ya. Suka juga konsep Malatra ni, Malatra Endurance. Dia sama juga, kita boleh camping dekat sini. Belakang-belakang ni sebab orang camping. So hari ni backyard dengan 100 km, 160 malam kang. So lagi banyak tent lagi lah kita boleh nampak malam kang. Semua ada kemah dekat sini. Boleh bawa kawan-kawan kalau nak support crew boleh dekat sini saja. Along the coast tak boleh ada support crew atau pacer. Sampai abang. Lagi lama tak balik. Nampak dia dah start drama, dia. Dia dah start dah. Aku lapan lah. Kau jangan risau. I eat lunch, breakfast, ultra distance. Tapi minggu lepas tak sampai pun 20 kilo je. Pantang mundur kecuali bini call. Second, ready, runners. 40 second or 30 second. Okay, loop yang ke-6. Loop ke-6. Dah tak tahu berapa ramai yang standing ni, tapi still ramai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Ramai lagi, masih ramai. Lagi dua. Malaysia boleh.
Oh, bag, lari bag. Lari bag. Panas gila. Boleh sambung netro dulu. Ya. Cepat. Panas, weh. Hah? Apa tak jalan lah? Kepek aku sakit. Medik. Kena ais lah. Tak muntah belum lagi ya. Ni tempat tu sakit sangat tu. Kepek jalan dulu. Tak nak sambung. Dua lagi. Come on, dua lagi. Satu. Come on. Aduh, weh, full marathon pun tak cukup. Hari Cepat. 22 aku patah lah balik. Air spray. Mana pak sedang tu. Aku dah balik jalan kau tak? Cepat. Alright, one more minute. One more minute. 1 more minute, ladies and gentlemen. Come on. Mampu lah, aku nak ikut lah. Jangan dulu kuat. Tak boleh lah tu. Baik jalan tu. Yalah tu bang. Live. Come on lah, abang. Dah kopek. Masalahnya, aku dah pasal dah. Sampai looping tu je. Bila aku baik jalan, aku akan bagi masa. Aku dah tak payah lari dah. Yalah doang, mati lah. Alright, come on. Into the pen. In 10, 9. Aduh. Okay. Aduh. Anak aku meluk aku. A big 10 seconds discount. Jalan je. But the Audi watch is on time. Alright, go on. Saya cakap tu aku DNF. Jadi So, naik sini. Pergi ambil. Pasal dia tu. Pergi ambil tu. Plug. 6 hours into the Backyard Ultra. Tu berapa kilo? 6 hours. 41. Aduh. Itu bahan aku. Hidup ni karma. Kalau tak aku kau ke rumah. Serius. Aku punya OA datang balik. Apa OA tu? Osteoarthritis. Datang balik. Jadi aku punya kan pada kat sini kan. Aku lari sakit daripada depan. Sampai pantar dah. Sampai pantar lah. Ya. Tu yang aku dah banyak jalan tau. Lepas tu bila aku tengok kan, selalu bila dekat looping yang exit tu, aku mesti bawa 40. Tadi 45. Aku dah macam, 45. Aku tadi batas tu dah tekan dah. Oh, yang tekan lah. Kalau aku tak tekan, aku jalan macam biasa balik, aku tak sempat habis sebelum kau tekan. Ya. Tu berapa loop? Ha? Berapa loop? 6 loop. 6 loop. Aku boleh kata game ni okey, cuma injury. Cam. Naim, bagi big Naim. Janganlah panggil lama, malu lah. Ha? Naim, minum dulu Naim. Malu lah. Okay, guys, round of applause to saudara Adam. 5 loop Adam. Okay, tahniah. Seterusnya our partners, Sports Addict. Okay, thank you. And tahniah 6 loop Naim. Alright. So, melebihi Erwin. Melebihi Erwin, itu yang penting. Next we have Azam berapa loop Azam? Daddy nak finish. 6 loop juga Azam. Tahniah. Alright, tepuk tangan. Malin. Balik lah. Oh bang. Okay, and we are actually
We are pleased to announce you with us. We have Esra Awani. Thank you, Esra Awani. Terima kasih. Esra Awani will be covering our race for today. So kalau tu dapat kamera tu buat-buatlah senyum walaupun saya tahu bagaimana terseksanya anda. So nak masuk dalam TV kan. So Esra Awani will be covering our event for today, the Backyard Ultra and Malacca Ultra. Thank you so much to Esra Awani. Kita bukan senang tahun ini kita dapat alhamdulillah kita dapat dapat RM300 kalau di Sam. Hari masuk dalam gaji lah. Pem, RM300 dalam gaji tau. Coverage berkenaan dengan perlumbaan kita pada hari ini. Hello. Pem pun macam ni aku. Emang ah. Kat mana tak okey? Panas kan? Kau nak aku panggil awan tak? Aku Ha? You're gonna go for the Itu dah kau loop aku kau rapat. in another 2 minutes in time. Kalau aku lagi dua, aku lagi kau. Ni aku marah. Dah nampak dua benda tu. Aku dah Tu datang jauh-jauh pun marathon pun tak buat. Boleh bahan aku. Siti bagi slot mak berdua tak lah. Loop yang ke-8 Kau ni lari 12 kilo. Bulan satu ni banyak masalah. Dapat 1 kilo, dia pergi lari 50 kilo. Tak habis juga. Ini panggil lah. Apa masalah kau? Bergaduh ada dulu. Dah ni mas kau tengah panas. Diri banyak bising. Betul. Nak puasa lah. 1 minute in time, so I hope everyone, all the runners for the Pirate Backyard Ultra, please get ready inside here. 1 minute. Please make sure Loop we will go sharp at 2 o'clock for the next loop, for the 8th loop. Loop 8. Masa dekat timing. Go, let's go. Come on. Another 10 seconds for the Pirate Backyard Ultra. Get ready, another 30 seconds. Ah, come on. 10 seconds. Get ready everyone. So diingatkan semua kena pada slope. Alright, please get ready. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Keep going, runners, keep going for the Pirate Backyard Ultra. There we go, sir. Mereka memasuki. Dia minta ni icing nak masuk dalam flask. Okay, aku sampai ni saja. Aku nak balik dah sebab macam biasa mak aku nak datang tengok anak aku. So kau nampak ni DNF. Daddy Naim finish. DNF. Berapa kilo? 41 kilo je aku buat 6 loop. Kau janganlah gerak lebih-lebih. Kau drive sini lagi jauh kot. Ha? Kau drive datang sini lagi jauh daripada kau lari. Kau ada masalah ke sekarang ni? Kau jangan risau. I eat lunch, breakfast, ultra distance. Minggu ni aku ada 2 je aktiviti aku. Hari Rabu lagi 6 kilo, hari ni 41 kilo. Dah lah, okey lah. Untuk orang yang ada baby baru. Perlawanan tak habis lagi. Betul lah. Perlawanan tak habis lagi. Aku dengan dia punya perlawanan, the real perlawanan dekat baling, okey? The grand finale baling. Baling 100 km. Yang ini Confirm. aku training hit je. Nampak ni, Daddy Naim finish. Okey, kita tunggu. Okay ya, kita jumpa lagi. Aku nak gerak dulu. Nanti bini aku bising. Lagi Mati penat. bang? Tak ada. Tak, dia tak mati. Dia tutup je. Dia datang drive lagi jauh daripada dia lari. Kau dah kenapa? Dah lah tu. Okay, enjoy. Thanks ah. Thanks for support guru. Ultra Gulak. Okay. Loop ke-8. Peng masih standing.
Tu dia. Okay, buffer dia 6 minit. Let's go. Come on, come on. 6 minit, 6 minit. Come on, bang. David. Ready. You have 40 seconds left for Okay, the tinggal 26 standing untuk lap ke-9. To proceed the lap number 9 26 in standing. 30 seconds. 26 orang. All the best, all the best. 20 seconds left. Alright, please get ready everyone. Woo! Alright, in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Until your runner come back here again. Apa lari ni? Apa lari ni bang kan? Well done, all the support crew, well done. Gila abang ni bang. 30 seconds left. Get ready everyone. 20 seconds. Get ready everyone. Alright. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keep smile, everyone keep smile. You have 10 Sementara itu 200 km masih meneruskan. And after this, woo! Let's go, runner. Keep going. You can do this. We can do this. Untuk semua yang ada kat sini. Please get ready. Berapa loop? Berapa loop tadi? Kalau tak, dah join lah group ni. 15 seconds. Alright, please get ready in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 22. Yeah, perfect. Come back. Oh bang, 7 minit bang, 7 minit. Oh balik. Mantap abang, mantap. 7 minit. Welcome back here in the street. Welcome back Jerry. Welcome back Azri. Alright, Azri nak tukar baju. Okay, yang nak tukar baju, tukar stokin. You can give your quick massage. Please make sure your friend, your runner. All the best, Malari, all the best.
Let's go, runner, let's go. Let's go, runner, welcome back, Josh. Stop. Bubur dah sampai. Bubur dah sampai. Amor ini. Good morning for you lah. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Please turn on your headlamp. Please go. One more loop. 17, 18 orang 18 orang untuk loop ke-13. So dia dah melebihi 12 jam. 7.34. Masih ramai yang standing loop ke-13. Tadi lebih kurang 20 orang rasanya. Kita masih menunggu Peng masih bertahan. Welcome back. Sama Bang. Welcome back. Rere Bang. Well done. Also welcome back, Masri. Well done, Masri. Well done. And also welcome back, Zanweko, Thomas, Kenapa? and also Jenny. Welcome back. And your buffer time is 6 minutes. Okay, for Pirate Backyard Ultra, your buffer time for the next group is 6 minutes. And welcome back, David. Welcome back. Well done, David. Welcome back. Also, Thomas, your Chen. Tahu soalnya Bang? Lembik. 6 minutes, your buffer time for Pirate Backyard Ultra. You have 6 minutes before we're gonna go for the loops. Pinjam di meja sikit. Kelas Bang. Tak nak. Makan gila ya? Boleh mati. Wah, boleh mati ya. For the Pirate Backyard Ultra, you have 5 minutes buffer before you go for the next loop. Loop number 14 after this. So nak tak nak you kena habiskan juga. One more loop. Come on. 30 seconds lah. Let's go. 20 seconds lah for Pirate Backyard Ultra. We're gonna go get ready and 10, 9, 8, 7, 6, 5, Tengok Netflix. 2, 1. Good job kali. Kiras, come on Johan. Come on. Dah habis dah. Okay. Ada certain kategori yang saya dimaklumkan kalau habis podium. Okay, safety briefing. Okay, this is your course marker. Warna oranye ni So kita tidak menggunakan marker berwarna merah dan putih. Kita gunakan ni with reflective. Kita ada reflector. So again, you know the rules. Headlamp and your blinker must turn on all the time. Kita ada di tengah-tengah di kilometer 2.2 kita ada letak timing mat. Okay.
need to do. You start the race. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Terima kasih semua. Ya, masih ada. Come on, bang. Boleh. Come on, bang. Baik. Welcome back Zanway, kawan. Welcome back Azri. Welcome back. Okay, support kru tolong lagi. Masa lebih sikit. Kata-kata semangat. Welcome back Tan Siu Chen. So well done for your loop number 14. So after this we're gonna go for loop number 15. Alright, welcome back to Iwenko and also welcome back Jenny, welcome back, well done. We got one more rider left. Kali, keep going Kali. I know your fighter, keep going Kali. 5 minutes, buffer time is 5 minutes for Pirate Backyard. You have 4 minutes buffer. Before we go for the loop number 15 after this. Finish strong. Done and finish. Apa yang dah ni? Standby. Thank you lah. 100. Robeng. Semakin hangat. Boleh lagi, Bang. Kau lagi dulu. Berat gila. Tukar beat. Perfect dia. Tapi bebel ni kau nampak kau masuk. Rider, you have 2 minutes and 20 seconds for the Backyard Ultra. Please get ready for the loop number 15 after this. Let's go runner. You can do. You have 2 minutes and 20 seconds. Keep going our fighter. You can do this. Come on Azri, come on. Kawan-kawan jangan tidur Make sure support Come on fighter. Okay, you have 1 minute. Let's go runners for the Pirate Backyard Ultra. 1 minute left. Please get ready. Near to the starting line. 15. We're gonna go for the loop. Bang. You have 25 seconds left. David, macam mana David? Very good. Halfway. Very good. You can do this. Just nice. 20 seconds. Come on, Anna. All right. Boleh. 9, Kau akan masuk. Nanti kau tengok vlog kau masuk. 5, 4, 3, 2, 1. Memang dah tak betul lah. Semua benda dia marah. Bang, jom kita makan pizza bang. Kita makan pizza. Kita dah sampai. Kita makan pizza. Peng. Ke perempuan tu? Rizi? Tak, dia lelaki tu. Peng. Peng. Mana? Ada seorang je lah Melayu yang tinggal. Yelah, tu dia cakap dia. Ada seorang lagi Melayu. Second. First woman, Rizi.
job. Welcome back. 6 minit lagi, Peng. Boleh. Boleh. Good job. Apa benda sial aku buat? Duduk sial dah 100 kilo babi. Boleh tak? Boleh lagi tak? Satu Boleh, Peng. Boleh, Bang. Boleh. 5 minit rehat lama tu, Peng. Duduk atas kursi lah. Duduk, kursi hitam. Bagi di kursi tu. Mampus sama kursi lah. Awak saya daripada BP untuk awak. Come on. Kali dia tak lari lah. Kali dah quit. Dia tak boleh. Oh. Di Kamu belakang. Bang, kau seorang je Melayu Bang tinggal. Kau seorang dulu. Kau lelaki Melayu tak Ha. boleh. Bang. Laki Melayu tak akhir. Let's go, Bang. Aku kena tabik penangkap dengan kau, Peng. Bodoh. Jangan cerita kawan-kawan. Memang, Bang. Bukan tabik polis tau, tabik kakak. 3 jari naik. 3 jari Dah makan. Makan. Bubur. Baru start running tak sampai setahun weh. Dia running setahun mas baling tak sampai setahun lagi weh. Kamu Bang. Ada berapa dekat 7 minit weh. Tu lah. Makan je, makan. Oh, Bang. Jangan reduk lagi. Keduk dah siap. Tengok kali tu pun nak mampus. Ingat aku nak mampus. Dia lagi nak mampus. Dia lagi teruk tu. Mana kau strong tu? Tabik sekali kakak. 3 jari lagi naik. Cukup Bang. Wah, lawak nak rumah weh. Kat tutu. Ah. Oh, David pun belakang. Berkurang je bodoh Peng Malaysia. Oh, Bang. Ada lagi. Lelaki Melayu terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puh! Puh! Aku buang dah, Bang. Aku bagi dia kekuatan baru. Memang dah buang. Kau boleh buat lawak. Inilah. Jangan, Bang. Nak ada plus? Tengok keadaan dulu. Layan kali. Anak tu. Orang nak mampu ni bagi tu bagi. Kali lagi, Bang. Titisan darah tahir. 1 lap lagi. Berjuang sehingga titisan darah tahir. Takbir. Oh, Bang. Tak bilang apa. Jangan refill. Cuba start, tengok. Better. Ini jalan yang kekini. Ini, Bang. Fighter. Ini ada apa leader? You can do this. Alright. 3 minit tu menipu. Set kita, Pel. Okay. Get ready, everyone. Last 11. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Sikit lagi, Bang. 3, 2, 1. Dua, 4, 6, 8, 10. Okey, tinggal 10 saja. Tinggal 10 orang. Lap ke 16. 10 orang. Lap 16. Kawan. Weh, Bang tak tolong.
Welcome back, Azri. Welcome back. Come on, Azri. Come on. And also welcome back, Nastro. Welcome back. Boleh Azri, satu look lagi Azri, satu look. Come on Azri, come on. Alright, runners for the Pirate Backyard Ultra, you have 4 minutes buffer for the next loop. We're gonna go for the loop number 17 after this. Let's go runners, let's go. Saya. Come on runners. Aku depan tu aku return. Welcome back Rashid, welcome Let's go, let's go. Well done. Tak payah let go lah, pergi buah. Berat lah. Dia ni berat gila ni. Tak boleh. Well done. Last. Come on. Cepat. UITM itu dah 1-4 lah. Ni lagi. Kalau nak bunuh aku, cara lu janganlah macam ni. Tak boleh, dah 110. Come on. Pernah lari duduk. Jauh macam ni. Beza sikit dengan UITM. Tadi dah habis jalan dah. Alright, Rizzy already ready. Boleh. Have 1 minute and 30-second left for Backyard Ultra. After this, we're gonna go come on, sampai for pukul 12, sampai pukul 12. 17. Woo! Let's go, runner, let's go. Sudah tak rasa kaki dah. Tak rasa kaki tapi Come on, Azri, you can do it, Azri. Lawan! Wow! Lawan! Let's go now for the Backyard Ultra 2020. 1 minute left for the loop number 17. baik. 40 second left. Oh, bag! Okay, kita bagi semangat yang luar biasa untuk kawan-kawan kita. 30 second left. You can do it. Let's go. Woo! 20 second left. Get ready, everyone. Come on, Azri. You can do this, Azri. Alright, let's go. We come together in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, bag! Oh, bag! Yeah! Lawan! Nombor 9 jadilah. Tadi top 10. Lepas ni paksa lagi di satu lah. Lepas ni tolonglah kau putus kawan dengan kau ni. Ni jahanam dengan kau. Top 10 ni lah. Kalau dia buat lah. Kalau dia tak larat. Well done, Azri. Well done. Fighter! Berikan satu tepukan yang gemuruh untuk Azri.
Tahniah. Nombor 9. Nombor 9. Kawan. Woo! 100? Berapa? 110. Jadilah je. Tapi 100 km kau laju lah dengan aku. 16 jam lah. Aku 16 jam setengah. Kau hebat. Sabit pengakap. Dia pun dah marah tu. Ini baik. Aku pula nak nanya lagi. Ya tu. Tak sampai setahun lari macam ni achievement kau dapat. Baik tu. Last man Melayu. Perempuan pun tak ada Melayu ada? Tak ada. Tak ada. Tolonglah buka tali kasut ni pun penat tu. Mau hanat tu. Kaki aku mau hanat tu. Berjuangan. Woi. Bongkit. Tak nafas. Gila tu. Weh, korang kena try tu benda ni. Nak ais tak? Tak nak apa-apa. Tak nak apa pun. Tak, lepas ni dia ambil plug. Kita kena sokong. Semangat. Plug Tapi dia kan, mahal bos. diorang cakap tahun lepas lagi teruk. Sebab start pukul 3 pagi. Lab ke 16 diorang tengah air. Lagi teruk diorang kata. Ngantuk. Hari ni. Oh. Mister ke tak? Kita kuat. Bersih. Bersih. Power lah. Soki nak tukar pun. Bau babi kuat pula tu. Mek, air. 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You got a fighter, 7 fighter, Thomas. Tinggal 7. Tinggal 7. Look ke 18. You did a very good job. You can rest first. Just thinking what you have done today. Continue. We all. Nice fight. Nice fight. Okay, kita ada 7 orang lagi yang tengah fight untuk kategori Pirate Backyard Ultra. All participants, the remaining participants for Pirate Backyard Ultra in 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 of the best. And good luck, participants. Good luck. I think we have 6 of them. There's 6 of them? 5. 5. Wow. Sorang. Bateri kamera pun dia nak kong dah tu. Masih bertahan. Lap ke-20. 30 second left. 5 orang 30 lagi. second left for the loop 20 after this. 2 perempuan, 3 lelaki. Alright, 20 second left. Get ready everyone. Keep fighting. Okay. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! All the best. Keep going. Malah ni memang rekod baru lah ni. Nampak strong lah. Alright, get ready everyone. Alright, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All the best, Grace, Ricky, Shaw, and David. Let's make history. Break the record for the last year. Keep going, brothers. Welcome to you. You did a very good job. Rizi masih mendalui untuk loop ke-21. So dah break rekod tahun lepas. Tapi kita ada lagi 4 lagi standing.
Welcome back, welcome back. Backyard Ultra, you have 5 minutes buffer. 5 minutes. Yeah, we go. Well done, David. 5 minutes buffer. Before we gonna go for the loop 22. Empat orang. Get ready, everyone. 20 seconds. Run for fire. Backyard Ultra 2023. 26. You have. All right. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! All the best, all the best. Loop 4 orang standing lagi. So agak kuat lah semua. Dah 24 jam lari tanpa henti, tak tidur. Bayangkan. Rehat pun lebih kurang 10 minit ke macam tu lah, 10 minit saja. Memang betul-betul power tu lah. So tamat sudah kita punya atlet 100 mile. Tahniah. Macam mana first 100 mile? Debut 100 miles. Tiba-tiba. Tahniah. Okay, habis kita punya atlet. Oh, tinggal Abang Ami lagi. At least lebih last year punya record. Itulah. Korang semua gila lah. Pecah rekod. Sementara tu kita tunggu fast pun nak break rekod juga. 200 km. Within 24 hours. Dia tengah last lap. Memang sampai sebelum subuh ni. Dia memang laju. Kita nantikan. Good job! Woo! Itu dia juara World Champion Backyard Ultra 2026, ladies and gentlemen. David Press about 26 loops. 26 loops. Wow, saka kita po kayo numero untuk David. Make some noise. David after 26 hours, after 26 hours of running. There you have it. David. Right. Perhaps few words for David. I want to thank everybody, spectators. This is my third edition. Thought the event, I think, is the most vibrant, the most lively, the most energetic. Obviously, the biggest crowd also. And we had so many good performances. A lot of newbies, a lot of first timers. Went over 10 hours, over 20 hours. So I'm very happy and proud that Backyard Ultra, Pirates Ultra is growing. So 100 next year. Yes, let's start on Friday, maybe. Thank you all of those who helped me, the crew, the fellow runners, those who kept the loop very entertaining. A lot of laughter, a lot of fun, a lot of banter. It's time went by quite fast actually.
So thank you guys, thank you for everything. Ladies and gentlemen, very well done, your champion, David Mustafa. Congratulations. Okay, so Azri, so semalam Azri adalah antara 9 terakhir untuk Pirate Backyard Ultra dan dia adalah satu-satunya Malaysia men jadi dalam kalangan 9 Malay. Tahniah Azri. Senyum lagi. Tak sampai tahun lagi. Okay.